Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat kuih kesukaan anak-anak, biskut almond ya. Ini dia biskut yang dah siap ya kita buat. Ni dia. Biskut almond snow. Okey, jom saksikan video saya ni sehingga habis. Tak ada 4 cup. Okey, ni kita pukul dengan gula lah sehingga dia sebati. Kita tak mau kembang, cuma untuk sebatikan dia sahaja dengan gula. Ini gula. Biskut ni saya tak ada masukkan telur ya. Telur ni atas pilihan, kalau nak boleh juga masukkan sebiji kuning telur. Okey, macam ni. Ni dah sebati. Kita masukkan serbuk badam ataupun serbuk almond. Susu tepung pakai je susu tepung apapun. Di sini saya menggunakan perasa kopi. Okey, 1 sudut teh ya. Kalau tak ada perasa kopi ni boleh je guna esen vanila. Ini tepung jagung. Biskut ni senang je. Buat je macam ni. Okay, kita masukkan tepung custard. Barulah kita masukkan tepung gandum sedikit demi sedikit. Okay, ni kita uli. Okay, macam ni lah adunan kita dah sebati. Ni kita potong je ikut saiz yang kita nak ya. Sebab ni kalau kita bakar nanti dia akan kembang. Kita bakar dia selama 25 minit dengan suhu 150 darjah Celsius ya. Api atas dan bawah. Okey, tu dia biskut kita dah pun masak ya. Macam ni. Okey, sekarang kita nak buat topping dia pula. Sekarang ni saya gunakan coklat ni. Harus ingat ya, coklat masakan ni jangan sesekali kena air, walaupun setitik. Kita potong-potongkan dia supaya mudah dia cair. Senang. Okey, ni air panas ya. Ni. Jadi ni coklat ni kita letakkan atas ni. Tunggulah dia cair. Periuk ni nak kena kering. Bahan-bahan ni, barang-barang yang kita nak gunakan dia mesti kering. Jangan kena air. Okey, tengok ni coklat kita dah cair macam ni. Bolehlah kita celupkan biskut kita tadi. Nampak ni. Okay, ni biskut kita tadi kita celupkan dalam coklat kita. Ni serbuk roti. Baru kita masukkan dekat serbuk roti. Okey, dah siap. Ni dia. Selamat mencuba.